I punya daily perfume Amirat Al Arab. My special occasion punya perfume Paco Rabanne Fame. Haha, if not maybe McD beside Starbucks tu kan. Prima Avenue. Tak doh, tu macam mahal doh tu. Bukan nak kan. You budak Kelantan kan? I'm Selangorian. UM ni. No. Stop. Medic. No. Business. Dia ni UTM baru teringat. Mana main uni awam. UTP ni, wow. UTP Street Skandar, saya berjaya. Hello. Dah dua matang tu kau. Aku memang matang. Tak kenal. Tak. Selangor mana cyber? UMCCED bukan. Macam mana awak boleh cantik ni? I don't know. Ask my mom and dad. Tak adalah. Tipu je. Orang cyber ke? Oh, UTP ke? Bukan. Amazing Face Cleanser ke? Bukan. I wear Gentle Milk. Gentle Milk Facial Cleanser. KPM ke? Bukan. But nearby you ni quite a lot of foreigners kan? Scary bra. People would say scary, but I really love Cyberjaya. It's a very quiet city. Like, I think most of foreigners takkan kacau you as long as you like macam tak like do any interactions with them. Sip lah. GFT dah awal boleh lah tengok live you, bruh. Kalau lunch best makan apa? Ayam gepuk. Cantik betul. Thank you. Kenal awak. Selamat malam. Saya Putrajaya. Noted. Oh damn cyber, I'm Putrajaya. Your name ke? Saya pun duduk cyber. Wah, tante kita berjiran kan? Baik tu Zul nombor 1. Zul memang my favourite supporter since day one. Apa ni, duk main guest uni? Itulah tu. I penat lah. Hi, hello. Dah break ke? Tak pernah break. Not approve. You dah berapa lama pakai Aesop? Just this year. Sebelum ni, I pakai sabun cuci muka, sabun beras je. Sabun beras Thailand tu. Kelakar doh. Thanks doh. The environment quite nice, but I like night scary like that. Well, yeah. Actually lah. Do you already go to Lorong Syabri? I never went to Lorong Belakang Syabri. I nak pergi. Tapi kan, bila I fikir balik macam ramai orang, I macam malas tu nak pergi like towards like crowded place. I tak suka. Cute. Thank you. Siapa Zul ni? Pak Wif ke? Ha. Hi. Sabun beras pun dah flawless. Aduh, jealousnya. Thank you. Buy gold. TP50. Maksud beras basmati ke? Bukan. Never been there. Ada apa situ? Makanan? I tak tahu lah. Basking? Thrifting? Best time at 10 PM above because most people only enjoy the basking. I wish I can go there one day. Apa ni? Porridge you, what the fuck? Kuat sangat gelap tu, dengar ke? Single ke ni tak? Oh, night market vibes ke? Probably yes. Dina weh yang gelak kuat. Supaya dengar. Dia tengok live I.
favorite song at this moment. I sekarang banyak dengar Afrobeats tu. You dengarlah Move Adam Port. Wepa apun. Ya, aku nampak. Housemate you baik tak? Baik. Diorang macam malaikat. Diorang macam very demure, sopan. Promote housemate. Tak boleh, housemate I semua ada seorang je single. Seorang lagi tu macam complicated. You suka ke housemate you lawa tak? Lawa? Macam artis. Swag-swag nak gimana? I swag ke? Thank you doh. I baru je balik daripada rumah kawan I. Dua belas setengah kan? Awalnya end. Awal ke? Rasa macam dah lambat dah ni. Tak ada beg kuning ke? Tak ada dok. Saya tak ada apa nak dipromote awak. Nak tengok lagi. Alah. Boleh je tengok bila-bila. Kelas ke esok? Ada kelas petang. I have a French class. Akak cantik sangat. Thank you. Dah nak end ke? 12.30 kejap lagi. Itu lah housemate you single tu. BF you kan ramai kawan. You kena lah approach BF I sendiri. Alah, sabar you, I nak kasih likes. Okay, kasih lah. Tap. Kelas petang kan? Awal lagi nak end. Kenapa? Okay. Jangan merajuk. Jangan merajuk. BF dia busy. Just speak French. I tahu bonjour, oui oui je. Salut. Je m'appelle Ainurasha. Au revoir. Kau 1:30 baru boleh end weh. I tak rasa bateri I boleh sampai 1:30. Ni kau tahu from Gossip Girl juga. Mana ada. Aku fokus kat kelas French. Hai, Assalamualaikum. Salam. Hai awak budak kampung. Hai. Hi, hello. What's your favorite movie? I love Before trilogy. Yang macam I tak ingat nonton. Yang Before Sunrise and all tu. Lepas tu I suka Love Rosie. I suka Me Before You. Yeah. I suka rom-coms. Kenapa awak look sweet and gorgeous? Thank you. Yeah, Me Before You the best. Right. Hi Shah, hello. You tengok About Time tak? I'm not sure. I think tak kot, tak pernah kot. Siapa yang dia punya actor, actress? Ni real ke AI? Robot kot. Lawa benar, thank you. About Time Nazca.
lately ni jarang tu tengok movie. Before get married, what do you want? I want to have a stable career profile first. Blake Lively. Oh, okay lah, nantilah kalau ada masa saya tengok. 5 minutes lagi nanti kan, because my battery like tinggal 13. Kau bukan tu lain? Huh? What do you mean? The Perfect Date tengok? Takut. Alah, awalnya end. Sorry. After get married,